أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Sampai situ. Eh, sa- ah. Kalau ikutkan doa tu 194 punya lagi tu. Kan? Wah, kita tengok lah. So, bermula daripada ayat 190 sehingga 200, ayat ini dijadikan sebagai wirid and dijadikan sebagai bacaan rutin harian. Dan masanya bila? Ketika apa ni bangun tidur kan. Okay. Ataupun ketika tahajud kan. Dan kalau kita tengok dari sudut maknanya tuan-tuan, dia bermula dengan inna fi khalqis samawati wal ard. Cuma kalau tengok atas lagi, walillahi mulkus samawati wal ard. Itu. Itu kalau atas lagi kan. Cuma cuba tengok. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan khalqi. Dia terjemah kat situ kejadian ataupun penciptaan as-samawat langit wal ard dan bumi. Wa ikhtilafil lail. Ikhtilaf kat sini dia terjemah pertukaran al-lail wan nahar, malam dan siang. La ayat, benar-benar menjadi tanda, menjadi bukti. Dan ayat maksudnya tanda kekuasaan, tanda kebesaran. Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ulil albab, yang itu dua perkataan. Dan kita dah sebut hari itu. Ulil albab, uli itu maksudnya yang mempunyai. Albab, apa maksud albab? Akal fikiran. Albab jamak, mufrad ada apa? Lubun. Kan? Ah, saya tak ingatlah kelas mana saya cerita. Cuma uli itu maksud dia orang yang apa ni? Uh, mempunyai. Dia dua perkataan situ kan. Li ulil albab. Uli itu maksud dia orang yang mempunyai. Albab maksud dia akal fikiran. Itu ulil albab. Dan uli ni kalau kita tengok dia adalah salah satu daripada isim lima. Dan salah satu daripada isim lima. So bila isim lima sama ada dia marfu' dengan waw dan mansub dengan ya. Alif. Masuk dengan ya. Masuk dengan uh, Alif maju dengan ya. betul lah. Okay, betul, betul. Mansub dengan alif dan majrur dengan ya. Ah, okay, boleh? Okay. Dia isim lima. Ulil albab. Okay. Uli orang yang mempunyai albab fikiran. Kan? So ulul albab ku ulil albab. Mana yang betul? Tengok ayat. Sebab dua-dua betul. Okay. Kalau tanya ulul albab ke ulil albab, mana satu betul? Dua-dua betul. Kan? Abu Bakar ke Abi Bakrin ke Aba Bakrin, mana satu? Kan? Semua betul. Okay. Tengok kepada ayat. Dan kat sini kenapa jadi uli? Sebab ada Haraf jar. dalam huruf jar tu. Itu je beza dia kan. Majrur dia majrur dengan ya.
Bukan majrur dengan kasrah, majrur dengan ya. Okey. Ulul albab, ulil albab. Kan? Okey. Siapakah tu ulil albab? Alladzina. Okey. Bila ada perkataan alladzina, ingat yang kita belajar, bila ada perkataan alladzina, cara nak buat macam mana? Tengok ayat yang sebelum. Itu cara kita nak apa ni? Nak relate kan? Cara nak faham. Okey. So bila ada alladhi ataupun bila ada isim mausul lah. Bila ada isim mausul pada permulaan ayat, kita tengok ayat yang sebelum. Supaya kita nampak dia punya kaitan dia dan kita tengok kan apa cerita dia. Kan? Alladzina iaitu orang-orang yang. Okey, maksud dia apa? Okey, cuba tengok balik ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Okey, ulil albab tu siapa? Alladzina. Dan cuba tengok dalam terjemahan, iaitu orang-orang yang. Maksudnya ayat 191 ni duk cerita tentang siapa? Ulil albab. Ulil albab tu lah. Ulil albab tu siapa? Alladzina. Iaitu orang-orang yang. Nampak? So ulil albab tu apa dia punya ciri-ciri dia, apa kriteria dia kan? Kriteria dia kan? Iaitu alladzina, diceritakan pada ayat 191. Alladzina iaitu orang-orang yang. Boleh? Ha. So kat sini kalau kita nak i'rab, nak letak sebagai apa ni? Sifat lah. Nak kata sifat pun boleh. Okey. Sifat mana satu ni Ustaz? Uli. Bukan albab sebab albab tu maksud dia akal fikiran. Uli tu orang yang mempunyai tu. Okey. Ha. Alladzina. Iaitu orang-orang yang. So ulil albab tu siapa? Alladzina. So alladzina adalah sifat. Sifat kepada ulil albab. Kan? Okey, kemudian alladzina yadhkuruna Allah, mengingati Allah ataupun menyebut nama Allah. Dan kat sini dia terjemah dua ni. Kita tengok. Dia terjemah yadhkuruna, tengok dia terjemah apa? Mana satu? Alladzina tu orang-orang yang, betul tak? Alladzina tu maksud dia apa? Orang-orang yang. Yadhkuruna dia terjemah dua. Menyebut dan mengingat. So mana satu betul? Dia daripada zikir kan? Zikir, betul. Menyebut. Sebut. Kat sini dia terjemah dua. Orang-orang yang menyebut dan mengingat. Sebab Allah dah sini dah. Betul tak? So yadhkuruna tu dia terjemah dua. Menyebut dan mengingat. Asal daripada zikir, betul. Mana satu betul? Dua-dua betul. Kan? Sebab zikir. Kan? Dia tengok ayat lah. Ada maksud zikir, maksud sebut. Ada maksud ingat. So dua-dua betul. Kan? Okay. Kat sini dia terjemah terus. Menyebut dan mengingat. Sebab apa dia berkait dua tu? Sebab biasanya orang yang sebut dia akan ingat. Betul tak? Orang yang sebut dia akan ingat. Kan? Iaitu orang yang mengingati Allah. Cuba tengok. Allah. Kenapa? Dia jadi maf'ulun bih. Kan? Qiyaman wa qu'udan. Sifat. Ah, hal. Betul tak? Sebab kalau kita tengok barisnya apa? Atas. Okay? Di atas tu. Okay. Okay, dia adalah Sifat. bukan sifat. Hal. 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 Kan? Kalau kata sifat-sifat kepada apa kan? So dia adalah
Hal. Hal kepada siapa? Hal kepada Kepada allazina. alladzina tu. Boleh. Qiyaman. Dalam keadaan, oh, kat sini dia terjemah semasa mereka berdiri qiyam. Wa qu'uda. Wa kat tengah tu wa ataf. Kan? Sebab tu bagi dia sama. Qiyaman wa qu'udan. Wa ala junubihim. Masih lagi ataf. Kan? Dan ketika di atas, dia terjemah kat sini semasa mereka berbaring mengiring. Dia terjemah wa ala junubihim. Okey, boleh. Okey. Kemudian masuk lagi wa yatafakkaruna. Okey. Wa yatafakkaruna dan mereka berfikir, mereka bertafakkur. Tafakkur ni asal daripada perkataan ni lah. Yatafakkaruna asal daripada tafakkara. Asal daripada tafakkara. Itu tafakkur kan. Wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan. Fi khalqis samawati wal ard. Pada kejadian, ada terjemah khalqi kejadian ataupun penciptaan as-samawati wal ard, langit dan bumi. Kemudian baru masuk doa. Rabbana wahai Tuhan kami. Dan perkataan Rabbana maksudnya ada perkataan yang dibuang. So asalnya macam mana? Ya Rabbana. Ya Rabbana. Asalnya adalah ya Rabbana. Wahai Tuhan kami. Itu asalnya kan. Ustaz tanya sikit Ustaz. Boleh tanya sikit Ustaz? Ya, ya. Tak, kalau kita macam ayat macam ni kan, Hmm. doa je kita baca daripada Al-Lazi ataupun kita mula pada Rabbana. Dia kalau ikut doa start daripada Rabbana. Ya Al-Lazi kalau kita tak baca pun tak apalah, kita baca yang Ya. Rabbana. Ah, sebab kalau tengok dalam doa, awak jadi. Oh. Kalau tengok dalam apa ni? Apa tadi? Buku doa tu kan. Dia start mana? Rabbana tak silap. Rabbana. Ha. Rabbana kan. Tak silap saya dia start daripada Rabbana kan. Itu dia mula apa ni? Dia mula doa kan. Dia start situ lah. Cumanya kenapa dia buat macam apa ni? Kenapa dia tak pecahkan lah kan? Kenapa dia tak pecahkan? Sebab kalau kita tengok dia berkait. Okay. Sebab dia berkait. Okay. Nanti kita tengok saja. Saya punya terputus. Kalau tengok dalam, nah ni. Kalau tengok kat sini, cuba tengok. Dia start daripada Rabbana. Betul tak? ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini kalau dalam buku doa. Kalau dalam Al-Quran, start pun itu juga. Cuma seeloknya kita ambil daripada mula. Okay. Okay. Kenapa saya kata dia berkait? Okay. Cuba tengok. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Okay. Terjemahan dia apa? Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan semua benda ni, Sia- hadha ni, ya, eh, sia- sia-sia, batila sia-sia. Hadha ni rujuk kepada ciptaan langit bumi tadi lah. Subhanak, maha suci engkau. Okey, yang ni bukan doa sebenarnya. Mana doa yang sebenarnya? Ini. Bina Rabbana. Oh.
Waqina adzabannar. Iya. Yang ni adalah pujian kepada Allah. Okay. Yang ni sebenarnya adalah pujian. Ya. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Maksudnya dia mengakui kekuasaan Allah. Dia melihat bahawa Allah itu maha kuasa. Dan apa yang dia ciptakan itu semuanya bukan sia-sia. Doa yang sebenarnya apa? Faqina adzabannar. Okey, apa kaitan dua ni Ustaz? Kan? Bila mana dia... Okey. Ini kita perhati sikit kan. Bila mana dia melihat yang ni, maka dia melihat bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah maha berkuasa menciptakan langit, bumi dan sekalian yang ada. Maka, okey, timbullah rasa takut. Kan? Timbullah rasa takut. Itu dia kata subhanak. Kan? Maha suci engkau. Maksudnya dia melihat Allah itu maha kuasa. Kan? Maka timbul rasa takut. Okey. Faqina azabannar. Itu minta lindung daripada api neraka. So doa yang sebenar-benarnya adalah sini ya. Ini doa yang sebenar-benarnya. Faqina. Kan? Tu tiga tu kan. Kan? Kita dah sebut hari itu. Fa satu, Qi satu, Na Ah, satu. betul. Tiga. Qi itu satu perkataan. Kan? Hmm. Okay. Boleh Kak Nurza? Boleh. Okay. Set. Hmm. Okay, habis itu. Jelas saya Kak Nurza? Boleh? InsyaAllah Ustaz boleh. Okay. So, hidung tak apa? Tu sikit. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tu. Kemudian di start doa lah. Kan? Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Okey, cumanya satu perkara yang kita boleh faham kat sini tuan-tuan adalah doa ni tuan-tuan terkadang dia bukan terus masuk direct. Maksudnya bukan terus masuk permintaan. Kadang-kadang kita memuji Allah. Kita puji dulu Allah kan. Allah Maha Kuasa. Contoh kan. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Kemudian baru doa. Itu antara cara kita berdoa. Kan. Dan kalau tuan-tuan perhati memang banyaklah doa yang macam tu. Bahkan kalau kita doa sendiri pun, kita start dulu dengan Bismillah. Betul tak? Kan. Lepas tu, Alhamdulillah. Lepas tu, selawat. Kan. Kemudian baru kita doa. Kita minta tu, kita minta ni. Okay. Dia apa nak kata ni step kan ataupun apa nak mukaddimah kan ke apa. uh, s- Memang nak minta ke orang kena lah. Apa nama? Puji-puji dia uh, dulu. Prosedur dia lah. Kan. Uh, Kan? Itu macam sini, kat sini dia memuji Allah dulu ni. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Dia memuji kekuasaan Allah. Doa dia ini faqina adzaban nar. Sini baru doa.
Ini cuba tengok sini. Rabbana innaka man tudkhil nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, innaka sebenarnya sesiapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Maksud dia apa tuan kat sini? Doa yang tersiratnya apa? Ya Allah, jangan masukkan kami dalam neraka. Kerana orang yang kau masukkan dalam neraka, maksudnya engkau hinakan dia. Wah, itu doa yang apa ni? Tersembunyi. Tersirat. Tersirat. Kan? Okay? Sebab yang ni maksudnya, cuba tengok balik. Kalau tengok makna, Rabbana wahai Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sebenarnya, sesungguhnya, siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah Hmm. menghinakannya. Doa yang tersiratnya apa? Ya Allah, janganlah kau masukkan kami dalam neraka. Ini dia sambungan daripada yang atas tadi. Faqina adzaban nar. Nampak? Dia sambungan cerita. Kan? Hmm. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tak ada orang yang dapat boleh tolong orang yang zalim. Okey? Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Min kat situ tu min zaidah tu. Min adalah taukid. Maksudnya tidak ada sebarang penolong pun. Ni kita terjemah seorang penolong pun. Min tu adalah zaidah. Taukid tu. Okey? Okey. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi an aminu bi rabbikum fa amanna. An kat sini tuan-tuan bukan nasab. An kat sini adalah tafsir. Harf tafsir. Okay? Tuan-tuan jangan kata, Ustaz, ni harf nasab ke Ustaz? Bukan. Yang ni an kat sini adalah harf tafsir. Kalau tengok terjemahan, tak jumpa ni. Jumpa. Ha. Rabbana wahai Tuhan kami innana sami'na munadiyan. Sesungguhnya kami telah mendengar seorang munadi. Munadi penyeru. Sekat sini Rasulullah. Munadian. Cuba tengok. Munadian nakirah, betul tak? Hmm. Bila isim nakirah jumpa dengan fi'il. Dia jadi apa? Sifat. Sebab tu dalam terjemahan yang menyeru. Yunadi yang menyeru. Lil iman kepada iman. An. Dia terjemah kat sini. An. Katanya. So an kat sini bukan haraf nasab. Dia harf tafsir. Apa maksud haraf tafsir? Dia menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan seruan tadi. Okey, seruan apa? Seruan keimanan. Macam mana dia menyeru tu? Aminu bi rabbikum. Ini seruannya. Dia menjelaskan seruan tadi. An kat sini adalah harf tafsir. An. Okay. An aminu bi rabbikum fa amanna. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Tawaffa maksud dia apa? Matikanlah kami. Wafat tu. Okay. Tawaffa wafat tu. Wa tawaffana muslimin. Kan? ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ini kalau tengok ayat ni puji ni last sekali. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Mi'ad janji. Kan? Ini pujian. Kan? Hmm. Okey.
Dan hujung ayat ni dengan menyuruh untuk bersabar. Dan cuba tengok cara sabar tu macam mana. Cara suruh tu. Isbiru satu. Lepas tu sabiru. Dia bukannya kata ya ayyuhallazina amanu isbiru wa rabitu terus kan. Sabiru dua kali tu. Cuma pattern yang berbeza. Isbiru satu, sabiru satu. Kan? Hmm. Okay. Okay. Itu secara apa nak kata ringkasan. Kan? Minggu depan lah kita masuk apa ni? Secara satu persatu Boleh? Hari ni kita tengok InsyaAllah. dulu dia punya apa ni? Apa nak kata? Secara ringkas ayat ni macam mana kan? Dan minggu depan insyaAllah kita sambung secara detail 190 sampailah 200 insyaAllah. Okay? Dia tanya apa-apa setakat tu. Okay? Uh, okay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay.